Pernah tak kita tertanya, kenapa pasaran kadang naik dengan penuh keyakinan dan kadang jatuh seolah-olah dunia sedang suram? Inilah dua watak besar dalam dunia kewangan, bull market dan bear market. Bull market berlaku apabila harga saham, indeks atau aset kewangan meningkat secara konsisten untuk tempoh yang panjang. Ia didorong oleh keyakinan pelabur, pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan aliran wang yang masuk tanpa henti. Dalam fasa ini, pasaran terasa hidup. Syarikat berkembang, pelabur berani mengambil risiko dan sentimen keseluruhan penuh harapan. Seolah-olah semua orang melihat cahaya di hujung terowong. Sebaliknya, bear market adalah tempoh kejatuhan. Biasanya lebih daripada 20% daripada paras tertinggi. Ia dicetuskan oleh ketidaktentuan ekonomi, kadar faedah yang meningkat atau kegawatan global. Di sini, pelabur menjadi berhati-hati. Ramai memilih untuk menjual dahulu dan berfikir kemudian. Suasana pasaran jadi muram, seolah-olah setiap berita kecil membawa bayang gelap. Bagi kita di Malaysia, memahami dua fasa ini penting. Pasaran tidak sentiasa indah dan tidak sentiasa buruk. Ia bergerak dalam gelombang. Yang membezakan pelabur bijak ialah disiplin, bukan emosi. Dan kemampuan melihat jauh melepasi turun naik jangka pendek. Kerana setiap bull market pernah bermula dari saat gelap dan setiap bear market akhirnya memberi ruang kepada pemulihan. Akhirnya, pasaran hanyalah cermin kepada psikologi manusia. Kadang kita bertanduk seperti bull, kadang kita bertapak seperti bear. Yang penting, jangan hilang arah dalam kedua-dua musim.